Orang selalu kata orang Malaysia ni most of Malaysians dia boleh cakap English. Yes, betul. Sebab itu ramai orang kalau dia pergi Indonesia, dia memang nak tak nak dia kena belajar cakap bahasa Indonesia. Tapi kat orang Melayu semua boleh, orang Malaysia semua boleh cakap. Especially KL lah. Especially kat Sekarang kecuali Riz macam buat macam Mak Dan duduk kat Terengganu. itu baru tak ada choice. Betul. Tapi datang KL jadi macam mana Ampang kot kan. Ampang memang international school pun kat situ. So how did you, sebab bagaimana belajar bahasa Melayu tu? Sebab ramai orang you don't need to belajar bahasa Melayu to survive in betul. Ampak. I think actually the first year saya memang tak belajar langsung. Yang kalau masa tu saya nak jumpa dengan orang pun saya join banyak event expat punya group ke foreigner line kan. So masa tu dah nampak macam okay, sebenarnya masa tu kalau jujur cakap saya tak aware sangat pasal bahasa apa semua kan, sebab saya dalam bubble sendiri kan. Tapi I think lama-lama dah start fikir macam okay, kalau saya nak stay sini lama, saya kena make an effort untuk keluar daripada bubble tu. Tapi susah juga sebab bila saya pergi nak try cakap, orang akan cakap English. Betul. Even pun kalau jumpa kawan, dia macam, oi bestnya kawan Mak Saleh, aku boleh cakap English. Aku nak practice English aku. Aku nak practice Melayu, kau nak cakap English kan. So dia memang kena make an effort lah. Saya memang set challenge macam okay, weekend ni saya pergi bazar, pasar, saya cakap Melayu saja. Even orang cakap English, saya cakap Melayu. Walaupun memang tak pandai sangat pun. Memang kena make an effort. Sebab dekat KL macam English memang boleh get around perfectly fine kan. Tapi ada tengok filem Melayu ke atau dengar lagu? Ada banyak. Saya buka radio, tak faham tapi dengar. Saya akan beli surat khabar, baca, try faham. Okay, ada perkataan yang macam kita boleh agak kan. Tapi kita macam just nak try to absorb kita punya diri. Tengok film, tengok TV juga. Masa tu banyak tengok Jalan-Jalan Cari Makan. Kalau tengok dekat masa tu rasa ada some old film dekat YouTube yang ada subtitle semua. So memang kita kena immerse ourselves kan. Berapa banyak bahasa yang you tahu so far? So far ada English, Melayu, French sikit. Dan tahun ni saya nak belajar Mandarin. Dalam proses lah. Nanti ramai orang komen, by the way, ada nak belajar Mandarin ke? Ya. Saya pun dapat banyak juga email. Tiba-tiba semua orang Malaysia semua boleh cakap Mandarin. Betul. By the way, learning adult saya nak belajar Mandarin.